Ni air mata minyak. Ni macam air mata air. Kita kena potong cheese ni sebab cheese ni dia dah turun. Bila turun dia bakar, dia jadi hitam tau. Dia jadi hitam sebab. So yang ini dah nampak hitam. So kita kena pendekkan dia sikit. Kita potong dia sikit separuh. Dalam 1 inci macam ni kita potong sikit. Kita potong bagi dia. Dia berminyak Dia auto sini tengok kamera keluar minyak. Dia berminyak ni. Minyak ni minyak original cheese ni. Wah. Dia keluar minyak. Dia macam air mata air. Ni air mata minyak. Ni macam air mata air. Dia keluar minyak. Bau. Dia keluar minyak. Memang menakjubkan. Cheese ajaib. Ni. Dia keluar minyak. Bawa dia disaluti. So kita kena potong dia sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita kena potong dia. Bagi dia pendek sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena potong dia. Bagi dia jadi ring. Ring. Kita potong dia sikit. Yes. Kita potong. Kalau tak potong, dia akan jadi macam ni lah. Kita letak senduk, dia akan cepat hitam. Nampak ni? Cik.